ramai yang menyesal simpan emas hari ni sebab mereka tak tahu pasal benda ni. Bila kita simpan emas ni, kita kena tahu yang emas ni adalah simpanan untuk jangka masa panjang. Dengan kata lain tuan-puan, emas ni tidak sesuai untuk semua. Kalaulah tuan-puan hari ni simpan emas hari ni, besok nak jual. Simpan emas hari ni, bulan depan nak jual ataupun tahun depan nak jual, ataupun dalam tempoh 2 tahun dan ke bawah, sebenarnya tuan-puan tak sesuai simpan emas. Jadi, pesan guru saya tuan-puan, Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i, penulis buku Wang Emas, beliau cakap tuan-puan, kalau kita nak untung dengan simpanan emas, kita pegang satu prinsip. Yang mana kalau ada sahaja duit, kita nak simpan at least 2 tahun dan ke atas, duit ni sesuai kita bekukan dalam bentuk simpanan emas. Sebagai contohnya, Encik Abu ada duit RM50,000 dalam ASP. Dan duit ni Encik Abu nak simpan at least dalam tempoh 2 tahun dan ke atas. Maka RM50,000 tadi sangat sesuai untuk Encik Abu simpan dan bekukan dalam bentuk 100 gram emas macam ni. Jadi untuk siapa yang tengok video ni, kalau ada duit yang nak simpan at least dalam masa 2 tahun dan ke atas, boleh mula simpan emas hari ni dan buka akaun emas Skep Public Gold. Siapa nak saya bantu, boleh isi bet biru dekat bawah. Dapat sesuatu tuan-puan, nak lebih banyak ilmu emas dan kewangan, teruskan follow saya.